When you step out into the world, you realize how small you are. Bila berani keluar daripada zon selesa, baru kita sedar betapa cantiknya hidup ni. Perjalanan aku kat Central Asia bersambung lagi. Kali ni aku nak bawa korang tengok Grand Canyon versi Asia kat Kazakhstan ni. Aku Nuril Tahir and welcome to my journey. Puas sikit. Lawan kan? Boleh masuk tak? Oh, boleh masuk lah. Wow, room. Dia memang game lah. Apa? Oh, dia game ke? Tu dia ada screen apa semua tu. TPS punya. Oh. POV. Okay, so first thing first, sebelum kita nak gerak jauh, kena cari bekal dulu. Memandangkan plan kita orang kat Charin Canyon nanti, kita orang nak melayan piknik kat tepi sungai, jadi kenalah stock up jajan dengan air banyak sikit. Masalahnya, semua label aku tak faham. Nasib baik aku ada app translation. Tu banyak coklat. Oh, tu yang coklat biru dah cakap tu. Hai, Ini saya Suzai. ni team leader kita orang. People said, when you travel far enough, you will meet yourself. Tenang gila bila layan view kat luar ni. Kadang-kadang tu bila travel jauh-jauh macam ni, bukan pasal destinasi sangat pun, tapi rasa tenang dapat lari sekejap daripada rutin biasa. Baru keluar sikit daripada Almaty, kita orang ternampak gerai-gerai tepi jalan ni. Local vendors kat sini ramai jual hasil kebun diorang sendiri. Buah-buah kat sini pun serius manis dengan segar-segar. Walaupun masing-masing tak faham each other, diorang senyum juga layan kita orang. Nasiblah ada guide kita orang yang boleh tolong translate. Hello. Ni apa? Cili dia. Besar-besar. Macam aki. Oh, tak. Titik salah Macam kau ni. Dia mana colour tu? Mak ketang tu. I thought this is sweet, this is salty. Also, and in this jar actually it's also like a salted milk. Oh, but for Yes, all of one. I got that one. The lady is the. How much? Okay, your first word, your first price. Nanti dia rasa kan kita nak piknik kan? Oh yeah. Takut lunyai. Okay, rahman. The bigger the dot is sweeter is the watermelon because The we call the bigger the male dot. or female. The Ah. bigger dot means it belongs to female. And also, you need to have a look at the yellow side of the watermelon. It means that it took enough time laying in the field. Like a few hints, we always pay attention. If this dot is a small one, tiny one, almost invisible, it's a male. So that means it's not sweet, right? Female. Sweeter. Oh, which one is Sweeter, yes, the females are all sweeter. Dari Almaty nak ke Charin Canyon ni ambil masa dalam lebih kurang 2 jam. Dekat-dekat 200 km. Tapi makin dekat kita orang dengan lokasi, makin bertukar landscape sekeliling. Rasa tak sabar nak tengok depan mata. And finally we are here. Gila lah guys, depan mata aku sekarang ni Charin Canyon. Tempat ni wujud lebih 12 juta tahun dulu. Asalnya kawasan tasik purba, tapi bila air surut dan tinggal sungai Charin, angin dengan hakisan alam bertahun-tahun dah pahat tempat ni sampai jadi macam ni.
Struktur batu pasir merah dia memang mind-blowing. You need to walk downstairs. 256 steps down, and the same 256 steps to walk upstairs. No yes. way, man. But 2.5 kilometers to walk on foot to the bottom. We will get like the shelter to have our picnic lunch by the river, and so but it will bring us back to the staircase only. Sekarang kita dekat Sherin National Park. Kat sini dia punya National Park yang ada bentuk muka bumi lain sikit. Very bare, dia macam gurun. Sudah ada Grand Canyon yang cantik kat dalam. Tapi kita kena jalan lebih kurang 2.5 km. Sebelum tu kita kena turun tangga ni dulu. Kalau korang tengok the view daripada sini je pun dah cantik dah. Tak payah bagi turun bawah, tapi kat bawah mesti lagi lawa. So dah halang sampai kita pergi tengok. Bayar nanti. Rahim Bek Batir. Siapa dia ni? Having expelled pahlawan. Laluan utama kat sini diorang panggil Valley of Castle. Kita orang kena trekking dalam lebih kurang 3 km untuk menyusuri dasar gaung ni. Kiri dan kanan dikelilingi dinding batu tinggi yang almost 300 meter. Bila jalan kat bawah ni, aku rasa kerdil sangat. Begitu besar kuasa alam boleh cipta benda yang secantik macam ni. Kak Nazrin pun boleh sampai. Come on, korang kena datang. Tapi muka dia lain muka dia. Oh, lain. Enteng yo. Boleh tuan naik 5 kali lagi. No hal. Riak kena ada. Kat hujung laluan ni, akhirnya kita orang sampai dekat tebing Sungai Cherin. Bunyi air yang deras, pokok-pokok redup, kontras gila dengan kawasan batu kering kat atas tadi. This is the best time to slow down. Kita orang lepak kat pondok ni, makan bekal yang kita orang beli kat supermarket tadi sambil layan bunyi sungai. Dan sebelum gerak balik, kita orang ambil wuduk dan solat jamak dulu dekat sini. Peaceful sangat rasanya. Stand on the stairs. Alah, awak tiap-tiap minggu datang. Nak panjat naik balik 3 km memang boleh lembik lutut weh. So kita orang buat keputusan yang bijak, naik teksi yang diorang sediakan. Angin tiup-tiup kat muka, so tak payah penat-penat nak jalan. This is the best decision ever.
Habis je cuci mata kat Cherin Canyon, matahari pun dah nak terbenam. So kita orang teruskan lagi perjalanan ke destinasi yang seterusnya, sebuah kampung pedalaman yang bernama Sati. Sampai je kat guest house, kita orang perkena makan malam dulu, bagi kenyang perut. Lepas tu badan masing-masing pun masa ni memang dah battery flat lah. Tapi ada satu plot twist jadi. Tengah-tengah syok aku rakam room tour nak tunjuk bilik kat korang, tiba-tiba, puff! Satu kampung blackout. Bergelap terus kita orang. Tak payah suruh yang habis ke? Tak payah suruh dia biar habis. Kita potong yang pawukan dah. Aduh. Inilah dia situasi dekat guest house kita orang dekat Sati. Dia kejap ada api, kejap tak ada api. Kejap ada api, kejap tak ada api. Karen. Karen. Api dia terbakar bilik pula. Luar tu ada apa? Kat luar ni ada apa? Ya. Oh, semua cuk. Sekampung lah. Sekampung tak ada karannya. Ini kan bilik kita je. So kampung ni dia memang kejap ada api, kejap tak ada api. Disebabkan badan dah penat sangat, tak ada benda pun boleh buat dalam gelap ni, so kita orang pun ambil keputusan untuk terus tidur je malam tu. Esoknya, adventure kita orang lagi best sebab kita orang nak naik ke Candy Lake dengan Colsay Lake. Dan kita orang akan naik kenderaan ikonik zaman Soviet, bukan car. So, kalau korang layan video perjalanan ni, pastikan korang stay tune sebab banyak lagi tempat unreal aku nak tunjuk kat korang. Macam biasa, jangan lupa like, komen dan subscribe. See you guys in the next episode.